Okey, tengok. Masih lagi kukuh Rumput ada tumbuh sikit dia. Jadi pada racunnya lah menggunakan racun susu untuk tepi batas ni. Kita racunnya yang mana ada terangkat ni. Cuma kita betulkan je kita boleh betulkan ni. Okey. Untuk racun untuk nenas biasanya pada guna terbunas, MPEC tu biasa pada guna. Duron yang ini kita boleh guna untuk pokok nenas. Tapi seleloknya kita kalau boleh tebaslah Tapi kalau tak ada pilihan kita guna je lah racun Macam Padin tak banyak rumput ni, sementara waktu Padin baru tanam ni, sebelum tanam Padin dah racun Tengok Padin dah racun dah. Tepi-tepi tu semua Padin dah racun. Okey. Baru tanam balik, tengok Padin baru tanam balik semula. Ni semua. InsyaAllah ini ada 7,000 lebih pokok dekat sini yang Padin akan tanam semula. InsyaAllah Padin akan update dari masa ke semasa tentang pergerakan kebun ni. Sebab apa? Kita tak rotor kali kedua lagi dah Kita hanya guna terus tanam semula di atas batas yang kita telah tuai nenas tempoh hari. Tengok ni Jadi wheat mat ni memang tahan Kau tengok ni. Tengok. Tengok Okey. Ini koyak ni kita kadang-kadang kita potong je tapi tak ada masalah insya-Allah. Tengok semua keadaan semua cantik lagi. Okey. Tengok. Hari ni kita bersihkan bersihkan tunggul-tunggul yang ada ni, kita bersihkan dan kita tanam semula. Okey, doakan kejayaan Padin insya-Allah. Okey, assalamualaikum.